Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wazir. Untuk perkongsian kali ni saya nak cakap tentang flash kepentingan flash tu. Semua dalam situasi ni nak cerita tentang kepentingan flash. Satu, untuk kerja-kerja event ataupun macam fotojournalism kan, macam perlu ataupun tidak flash ni lah. Pasal sekarang ni kebanyakan kamera kita boleh push ISO tinggi lebih daripada 6400. Kalau dulu filem tu biasanya paling tinggi ISO 6400. Dan sekarang ni kalau kita pakai ISO 10000 pun gambar masih lagi boleh dipakai lah. Terutamanya untuk social media kan. Social media ni orang tengok dekat phone. Dan kalau ada grainy pun dia tak nampak sangat lah benda tu. Kalau kita zoom pakai tangan kan, tengok kan, memang benda tu tak nampak lah. Dan ramai di kalangan fotojurnalis sekarang pun dah tak gunakan flash juga. Salah satu sebab ada setengah event tu memang tak membenarkan pakai flash. Macam sport memang tak boleh pakai flash lah. Macam persidangan antarabangsa biasanya pun ada setengah-setengah persidangan antarabangsa tu tak dibenarkan pakai flash. Lagi satu, tak praktikal pasal jarak fotografer dengan subjek tu jauh lah. Macam persidangan ASEAN yang baru-baru ni kan, memang jauh lah, lebih kurang 50 kaki daripada subjek tu. Kalau pakai flash pun memang bukanlah tak sampai, tapi yelah, buat syarat je kan. Tapi memang biasanya tak ada lah. Tapi ada juga yang masih lagi mementingkan flash. Gambar tu dia jadi cantik dan cerah sikit lah. Cuma kalau tak ada flash pun gambar masih lagi jadi gambar. Dan saya nak masuk beli ada satu topik ni tentang flash juga, tentang light painting ni light painting ni terutamanya untuk grup foto biasanya grup foto ni macam saya pernah tulis dalam Facebook kan, dia ada orang menggunakan istilah inverse square law. Inverse square law ni maksudnya kalau grup foto tu jumlah orang tu ramai dan kita nak kecerahan yang sama sampai kepada semua orang tu, jarak flash tu kita kena jauhkan lah. Bila jauh, maksudnya orang yang depan dengan orang belakang tu akan menerima limpahan cahaya yang hampir sama lah, walaupun tak exactly sama, tapi hampir sama kecerahan dia tu. Tapi kesan dia tu kalau kita zoom, dia punya dekat muka tu kualiti dia akan jadi harsh lah. Gambar tetap jadi gambar, dia bergantung kepada taste ataupun kehendak kita. Kalau kita rasa okey lah, tak ada masalah kan. Tapi ada setengah fotografer macam Manny Leibowitz kan, yang popular tu, dia menggunakan, ramai lagi lah, cuma dia orang tak tunjuk behind the scene tu, istilah yang dia boleh katakan macam light painting lah. Light painting tu maksudnya untuk grup yang besar ni, untuk dapatkan kecerahan cahaya yang sama, lembut lah, soft light ni, dia menggunakan light painting. Maksudnya contohlah kalau grup tu ada 3 layer kan, 3 layer ada 30 orang, ada depan 10, tengah 10, belakang ada 10, 30 orang. Dia akan ambil gambar, bukan ambil gambar, dia akan ada assistant dia yang akan pegang flash tu, dan kamera yang tu atas tripod statik. Dia akan ambil, tak kira dia boleh kiri ke kanan, dia akan ambil part by part lah, mungkin dalam 5 orang ataupun 3 orang, dia flash kan. Tu belakang lagi dia flash. Lepas tu gambar tu dia akan stacking dalam Photoshop, gabungkan dan dapatlah hasil gambar yang dia menarik lah, dia punya apa, kesan limpahan cahaya pada muka tu lembut lah. Biasanya tujuannya untuk cetakan besar lah. Kalau untuk setakat smartphone tu kan, benda tu macam tak berbaloi nak buat pasal kesan dia tu tak nampak. Contoh macam lighting yang saya pakai ni, contoh lah kalau saya nak ambil gambar 50 orang atau 30 orang dengan kesan cahaya yang sama dekat muka saya ni kan, ini jarak dekat tau, lebih kurang saya dengan lighting ni lebih kurang tak sampai 2 kaki. Jadi kalau kita nak dapatkan pencahayaan yang sama macam ni untuk grup foto yang ramai, memang mustahil lah cahaya yang dekat macam ni akan sampai ke sebelah saya, sebelah sana kan, dan belakang. Jadi untuk dapatkan kesan cahaya yang sama macam saya ni, kita kena rakam gambar individual ataupun 2-3 orang, ambil lighting sikit macam ni, kita ambil sikit dan bawa bergerak lighting tu, dan kita combinekan dalam Photoshop lah. Dia agak tricky sikit lah, pasal tu jarang orang buat kan. Tapi kalau kita nak mencari kelainan ataupun nak buat offer something yang different kepada klien kita, itulah cara dia. Dan satu lagi, benda ni memerlukan kos lah kan, pasal kita memerlukan assistant, perlukan retoucher kalau kita tak mahir retoucher kan. Benda-benda ni bila orang dengar modal dia tinggi kan, tu yang
Ada setengah tu kata tak apalah, apa yang ada je lah pakai, nak pakai untuk magazine, majalah macam ni, tak ada masalah pun. Tapi kita rugi dari segi apa kata apa, seni estetika tu, bakat dan seni tu. Macam bidang foto ni untuk dalam kita kerajaan, bakat dan seni kan, kira macam kalau semuanya diambil sebagai asal ada je, dia jadi macam tak berguna lah bakat dan seni tu kan. Maksudnya ada juga sekarang ni kalau grup foto tu terutamanya yang jenis buat syaratnya. Biasanya sekarang ni kalau ada majlis-majlis perasmian apa-apa pun, VIP akan turun ke bawah pentas. Lepas pelancaran apa semua tu lah kan, dia akan turun di bawah pentas. Fotografer akan naik atas pentas dan ambil gambar VIP dengan ribuan penonton ataupun hadirin yang hadir kan. Biasanya kalau lah kita pakai flash pun, satu flash ni kan, memang yang terang depan sajalah, VIP yang belakang tu memang gelap lah. Di tepi tujuan dia bukan nak print besar pun, just untuk tujuan gambar macam tu, nak menunjukkan VIP dengan kehadiran ribuan hadirin lah, penonton ke hadirin ke peserta macam tu lah. Dia bukan tujuan nak terbitkan besar pun gambar tu, sekadar ada gambar saja, dan tak ada masalah pun benda tu. Jadi tengok keperluan lah. Tapi bagi saya benda tu tak salah kalau kita nak belajar guna flash ni. Dia satu keperluan, bukan satu keperluan lah, satu kelebihan lah untuk kita. Ada masa tertentu kita perlu juga guna flash kan. Macam kalau nak, in case lah kalau kita dipertanggungjawabkan untuk mengambil gambar bos kita ke kan, CEO ke ataupun mana-mana kan, kalau kita ada kelebihan menggunakan lighting kan, dia akan jadi lebih gambar lebih proper lah, terutamanya untuk tujuan official lah. Macam kita tengok Presiden US kan, ada dia punya fotografer tu, memang dia layan fotojournalism saja kan, line-line tu kan. Lepas tu bila dah dilantik, dia punya bos tu dah jadi presiden lah, dia perlu belajar sedikit juga pasal menggunakan lighting tu. Dan dia bukan satu benda yang rugi lah. Ni yang menonton ni mungkin peminat foto lah, tapi kalau bagi general public, mungkin ingat ambil gambar tu mudah kan. Dia tengok lah, ada benda mudah, ada benda yang agak complicated, yang tak semua orang nampak behind the scene macam mana proses itu kan. Macam yang Annie Leibovitz tu kan, dia gunakan light painting tu kan, banyak proses itu, makan masa lah. Dan bila makan masa memerlukan assistant juga benda tu. Okey lah. So sekarang ni dengan apa, kemajuan teknologi, kamera dengan dia punya kemampuan sensor itu kan, sama ada kita nak menggunakan flash ataupun tidak kan, dia lebih kepada nak cantik ataupun tidak, ataupun lebih kepada nilai estetika tu gambar tu lah. Kalau nak asal ada je, ke mana-mana tempat kita pergi pun kan, asalkan mata kita boleh tengok kan, nampak orang tu, kamera kita memang boleh rakam. Dan kamera kita ada masanya boleh merakam, boleh nampak bukan jauh lebih baik lah, maksudnya lebih terang daripada apa yang mata kita nampak tu. Dan benda paling mudah untuk kita faham macam ni lah, kalau mata kita nampak, kamera kita boleh rakam. Cuma cantik tak cantik tu dia lain sikit lah. Pasal tu kalau orang buat filem kan, dia masih lagi memerlukan lighting, walaupun kamera yang dia pakai tu harga ratusan ribu ataupun mungkin jutaan ringgit kan. Kenapa nak pakai lighting besar-besar kan? Ada sebab-sebab itulah. Okay lah, kalau ada masih lagi nak tanya ke nak apa kan, boleh tanya di ruang komen lah. Pasal kalau nak ikutkan, dah banyak sangat lah konten yang saya buat pasal flash lighting ni kan. Tapi mungkin ada yang pertama kali menonton ni kan. Okey lah. Yang lain tu boleh tengok balik video-video saya yang lama-lama lah. Okey, jumpa lagi.